Matematik tahun 1 muka surat 82, aktiviti 5. Soalan A, tambah 20 dan 34. Jadi 20 tambah 34, kita akan dapat, yang ni 0 tambah 4, 4. 2 tambah 3, 5. Jadi jawapannya 54. Soalan B, jumlahkan 4 dan 21. Jumlah ni adalah tambah. Jadi kita kena tambahkan 44 tambah 21. Jadi sama dengan 4 tambah 1, 5. 4 tambah 2, 6. Jadi jawapannya 65. Soalan C, 14 tambah 15 sama dengan 4 tambah 5, 9. 1 tambah 2, 2. Jadi jawapannya adalah 29. Jadi kita tulis dekat sini 29. Soalan D, 36 tambah 51 sama dengan 6 tambah 1, 7. 3 tambah 5, 8. Jadi jawapannya adalah 87. Soalan E, 52 tambah 46 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8. 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi jawapannya adalah 98. Soalan F, 71 tambah 13 sama dengan 3 tambah 1, 4. 7 tambah 1, 8. Jadi jawapannya adalah 84. Soalan G, 45 tambah berapa menjadi 79. Jadi kita buat macam ni, 45 tambah tak tahu berapa sama dengan 79. Jadi kita kena tolakkan nombor besar tolak nombor kecil. 45 jawapannya 79. Yang ni tak tahu berapa. Jadi untuk kita nak tahu berapa nilai dekat sini, kita kena tolakkan nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar 79 tolak 79 tolak 45. Tolak 45 sama dengan 34. Jadi jawapannya adalah 34 dekat sini. 34. Jadi 45 tambah 34 sama dengan 79. Itu adalah formulanya untuk kita ingat. Soalan H, berapa tambah 53 sama dengan 95. Jadi kita buat macam ni, 53 dulu. Yang atas ni kosong, tak tahu berapa, tambah sama dengan 95. Jadi macam mana kita nak buat? Ingat, nombor besar tolak nombor kecil. Jadi 95 nombor besar tolak nombor kecil 53. Sama dengan jawapannya adalah 42. Jadi 42 kita letak dekat atas ni. Dekat sini juga 42. Jadi 42 tambah 53 sama dengan 95. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 82.